Okey guys, kalau hari tu Avita dah lancar Nova 160, sekarang dia dah datang dengan yang lebih power, Nova 200. Kalau kau tengok dia punya design memang lebih menarik dan lebih sporty, terutama dekat bahagian depan ni. Dan dia ada lampu LED lengkap dengan wing LED. Untuk keselamatan, dia datang juga dengan ABS depan belakang lengkap dengan traction control system. Dia guna meter jenis LCD. Semua maklumat tunggangan ada dekat sini, ada speed, ada minyak dan sebagainya. Ada juga keyless tangki minyak dia dekat sini, dan aku suka dia punya design tempat duduk. Bukan setakat cantik dengan kemasan macam carbon ni, tapi kau boleh duduk dengan selesa sebab dia ada penyandar macam ni. Ruang kargo bawah seat dia memang luas. So kalau setakat dia letak helmet, memang muat, termasuk dengan kau punya baju hujan sekali. Untuk bahagian belakang, apa yang aku suka ialah dia punya lampu LED, dan lebih penting sekali dia punya shock ni ataupun absorber ni adalah boleh laras, lengkap dengan dia punya tabung. Nova 200 menggunakan enjin 183.3cc yang power dia 18 HP dan 17.6 Nm of torque, dan enjin tu dipadankan dengan kotak gear CVT. Ditawarkan dengan 3 color, ada nado grey, ada neon dan ada warna biru dekat hujung sana. Tapi bagi aku paling cantik ialah warna neon tu. Harga dia pula cuma RM8,488.